Sekarang ni, ramai perniagaan kecil di Malaysia masih menghadapi cabaran, terutamanya dari segi penggunaan teknologi digital. Disebabkan itu, masih banyak peniaga yang menguruskan tempahan secara manual. Kami dari Politeknik Metro Kuala Lumpur membawakan projek pesanan dalam talian untuk membantu Wan Nipiah, seorang ibu tunggal yang menjalankan perniagaan tahu perkedel by Mama bersama anaknya Wan Toyibah. Buat masa sekarang, semua tempahan dibuat melalui aplikasi WhatsApp. Masalahnya, Wan Toyibah ada kerja tetap dan hanya menguruskan perniagaan ini pada waktu lapang sahaja. Jadi, kadang-kadang pelanggan kena tunggu lama untuk dapat balasan daripada beliau. Jadi, kami cadangkan satu web apps tempahan. Pelanggan hanya perlu tekan link yang diberi melalui WhatsApp ataupun media sosial yang lain. Kemudian terus buat pesanan dan pembayaran sendiri. Lepas pelanggan hantar tempahan, sistem akan simpan maklumat pesanan dan terus cetak resit secara automatik. Jadi Puan Nipiah boleh terus sediakan pesanan tanpa perlu tunggu balasan daripada Puan Toyibah. Untuk bisnes model Canva, kami fokus pada 3 komponen, iaitu channel, customer, segment dan revenue stream. Di mana channel merujuk kepada jualan melalui 3 gerai: Facebook, Instagram dan WebEx. Seterusnya, customer segment iaitu individu, keluarga dan pelanggan yang membuat tempahan untuk acara ataupun majlis ataupun secara untuk makanan harian. Dan yang terakhir, revenue stream iaitu meningkatkan pendapatan melalui pertambahan tempahan dalam talian hasil penggunaan web apps, Facebook dan Instagram. Kami berharap projek ini dapat memudahkan urusan tempahan, menjimatkan masa dan membantu tahu perkedel by Mama menggunakan teknologi untuk mengembangkan perniagaan mereka.